Lagi kes pesara rugi dalam pelaburan. Dengan 1.7 juta ringgit, pesara ini boleh dapat sekitar 3.4 kilogram emas. Emas ini juga dikenali sebagai kapal penyelamat yang mana ia adalah insurans yang melindungi kekayaan. Bukan sahaja melindungi nilai simpanan anda dari jatuh, malah ia adalah simpanan di luar dari sistem kewangan. Jutawan yang bijak tidak akan melaburkan duit, terutamanya duit persaraan dalam pelaburan yang tidak pasti. Jutawan yang bijak akan memastikan kekayaan mereka terjamin sebelum melaburkan duit mereka. Jutawan yang bijak juga akan menyimpan majoriti kekayaan mereka dalam bentuk aset dan salah satunya adalah emas. Dan pastikan anda miliki emas fizikal yang anda boleh kawal 100%. Jika anda melabur dalam emas digital, kekayaan anda bukan di dalam kawalan anda. Urusan jual beli emas bersama Public Gold sangat mudah. Setiap bulan anda menjanjikan emas fizikal. Bermakna beli emas, anda dapat emas. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.